Okay guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Lieza. Okay guys, so memang kita sebelum ni kita dah bincangkan pasal jin yang saka kan. Tapi ada satu konten ni yang aku jumpa, dia menceritakan pasal pengalaman dia sendiri ketika dia sendiri mengalami saka lah. Ataupun senang cerita, keluarga dia sendiri ada bela saka. So aku boleh cakap ianya adalah warisan saka keluarga. So ini topik yang kita akan bincangkan dan kita akan masuk dalam video TikTok. Kita dengar penceritaan sendiri daripada salah seorang abang ni menceritakan tentang warisan saka keluarga. Jom. Okay, so ini video dia. Okay, dia start nak buang tu. Okay, lepas dah meninggal, lepas tu saya kembali ke Rawang lah, ke rumah teres kan. Start tu benda tu berlaku. Dia kacau lah, macam nampak ada perempuan berjalan dalam rumah semua. Tu bila panggil ustaz, ustaz ni dia kata tak apa, saya pagar rumah ni. Tapi dia kata benda ni keturunan awak punya ni. Dia kata kat ayah saya macam tu. Sebelum panggil ustaz tu berapa lama yang Azri kena kacau dekat rumah Rawang? 2-3 minggu kat lah. Kadang-kadang dengar orang gelak kuat. Dia kata kau ni lah gelak macam ni, macam tu. Mana ada gelak? Azri sendiri orang cakap Azri gelak macam tu. Dia gelak macam tu. Tahu lah gelak macam nak macam ni. Dia jerit kan, macam nyaring kan. Dia gelak macam tu. Okay, so maknanya macam Azri kan, Azri pernah terfikir tak bila dah kena kacau tu kan, sebelum ustaz cakap, Azri pernah tak fikir macam ini benda yang kat kubur tadi ke? Tak, sebab Dia tak terfikir langsung. tak terfikir. Sebab yang masa kita tengok tu malam dia macam sama-sama kan. Nampak serabut semua kan. Faham. Lepas tu bila dah ustaz cakap tu, lepas tu dia kata patutnya waris ni dapat kat anak, tapi dia skip, dia lompat, dia pergi ke cucu. Ustaz tu cakap macam tu? Ustaz tu cakap macam tu, dia skip. Cara ustaz tu datang, dia macam dia datang, dia duduk, dia terus macam, atau dia ada Dia cerita tu, okay, dia kata ada satu benda dalam rumah ni yang merayau, yang tengah cari tuan dia. Tapi dia kata benda ni sepatutnya anak yang waris, tapi dia skip, dia pergi ke cucu. Macam mana? Macam asal dia skip pula, main skip pula kan. Ingat ni apa kan? Lepas tu dia kata kita apa saya pagar. Tu makcik saya yang mulut bising tu, dia pun ada. Oh ada, maknanya bukan Azri seorang lah kat situ. Itu rumah family, tapi dia datang masa tu datang melawat lah. Oh faham. So siapa je yang ada sebenarnya? Makcik Azri, Makcik pula yang duduk dekat apa ni, dekat Rawang juga. Dia datang, lepas tu dia dengar juga ustaz tu ada cakap, saya dah pagar rumah, tapi benda ni tak tahu macam mana benda dia boleh masuk. And dia paling berminat dekat awak. Itu tunjuk saya macam asal pula dia suka awak, dia nak awak beli dia. Azri maknanya ada buat apa-apa ke? Macam mungkin ada something yang Azri suka buat. Macam kadang-kadang ada orang suka duduk dalam gelap sendirian kan, benda tu attract tau. Macam Azri macam mana? Orangnya macam mana? Saya suka duduk seorang-seorang, tapi tak ada lah sampai duduk dalam gelap-gelap semua kan. Tapi saya macam okey lah, duduk seorang main game apa semua. Zaman sekolah sampai zaman sekarang memang saya just main game lah kan. Saya duduk suka seorang-seorang main game kan. Kawan pun kawan online kan. Faham. Jadi benda tu bila ustaz cakap dia suka kat awak ni Azri. Tapi tu macam mana ustaz? Saya tak ada bidang kepakaran dalam bidang ubat orang kena santau. Kalau halau atau pagar rumah saya boleh buat. Sebab benda keturunan ni saya tak boleh. Awak kena cari ustaz lain. Alamak. Lepas tu pergilah Darul Syifa apa semua kan. Semua tak boleh. Okey. So maknanya berapa lama mengambil masa untuk berubat tu sampai Azri rasa macam okey ni memang dah tak boleh, pergi mana pun tak boleh. Betul, pergi mana pun tak boleh. Darul Syifa yang famous tu kita orang pergi kan. Dia ubat, dia kata rasa apa-apa? Tak rasa apa-apa. Lepas tu ustaz kata kalau tak ada rasa apa-apa maksudnya dia bukan kat sini, dia tempat lain. Dia pergi mana-mana. Sebelum ni pun aku pernah berubat, tapi aku rasa bukan pusat perubatan ni lah. Aku pernah juga berubat, tapi ketika itu ustaz tu tanyalah kan, dia tanya kau ada rasa tak apa-apa benda yang kau rasa macam berubah ke, ada rasa ringan ke kau punya badan? Aku terpaksa cakap ya, sebenarnya tak perlu pun kita nak menipu dengan diri kita sendiri sebenarnya. Ada masa aku cakap tak, tapi secara jujurnya lah apa yang aku boleh cakap, dia sebenarnya tak ada rasa apa-apa pun.
Mungkin kita kena try cari kaedah rawatan lain ke. Kita ada rawatan moden juga sebenarnya tahu, tanpa kita sedari. Macam aku ni pula guna rawatan Islam. So mungkin ada sedikit yang kita boleh rasa macam rawatan Islam tu boleh kena dengan kita, ada rasanya rawatan Islam tu tak boleh kena dengan kita. Macam aku sendiri, aku guna dua-dua kaedah, rawatan Islam, rawatan moden untuk berubatkan aku ni. Aku pun pernah mengalami benda yang sama juga, tapi bukan saka. Aku ada satu benda di mana aku tak boleh dengar orang, aku alah dengan bunyi. Kau faham tak? Bukan bunyi muzik, ya bukan. Macam orang pas pintu, something like that. Aku tak suka benda macam tu tau. Sebab benda tu boleh triggerkan aku, seolah-olah dia macam mengancam aku lah ya. Mungkin ada orang rasa macam betul ke kau rasa benda macam ni? Sedangkan benda ni memang betul. Aku sendiri mengalami benda macam ni dan Alhamdulillah so far tak ada rasa apa-apa lagi lah. Aku dah semakin pulih dan tak ada rasa macam tu lagi dah kurang. Alhamdulillah. Kan lepas tu dah berubat macam-macam pergi tempat, berubat semua tak boleh. Berapa lama ambil masa tu? Masa daripada sekolah menengah pada form 3 tu sampai habis SPM. Form 3 Dia just kacau-kacau biasa je. Start masuk zaman diploma ni yang dia terus muncul depan mata. Okay, dia start. Okay, so itu sedikit pasal saka lah ya. So korang faham tak pasal penceritaan dia sendiri? Aku tanya korang. So kalau korang rasa faham, korang boleh komen kat bawah lah. Aku nak kata faham pun faham sikit-sikit. Itu pun macam dia nak mengubatkan diri dia. Okay guys, apa pendapat korang pasal video kita kali ni? Ada memuaskan tapi tidak? Sila komen di bawah. Okay guys, aku rasa sampai sini lah konten kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, don't always stay safe. Bye.